Salah satu lagi tips untuk cari jodoh, kita kena bagi tahu kepada orang terdekat dengan kita yang kita ni memang tengah serius nak cari jodoh, tengah serius nak berkahwin ni. Sebagai contohnya, bagi tahu mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan baik kita, kenalan-kenalan kita yang baik-baik yang kita boleh percayai itu, untuk dia kenan-kenankan kita dengan orang yang baik-baik untuk dijadikan jodoh kita. Yang penting kita kena berani dan juga janganlah malu untuk bagi tahu kat dia orang yang kita ni tengah serius nak cari jodoh. InsyaAllah apabila kita berterus terang, tak rugi pun. Manalah tahu kan, ada calon-calon yang baik dan juga memang sebenarnya menjadi idaman hati kita, datangnya dari ibu ayah kita kan. Yang penting kita kenalah buka peluang kan. Bila kita dah minta tolong orang, kita dah bagi tahu kat mereka, kita buka peluang untuk saling kenal mengenal. Cubalah pakai tips ni. Tapi kalau anda rasa anda dah guna pakai cara ni belum berhasil lagi, jom pergi ke Tirjana Omai pula. Tempat orang single dalam Malaysia ni berkumpul. Bujang, duda, janda, single mom, single dad, semua tu ada kat dalam Tirjana Omai. Carilah mengikut pilihan yang anda impikan. Selamat berjaya, okey?